Rukun Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti anda semua pernah mendengar lagu Rukun Islam yang saya nyanyikan sebentar tadi kan? Sebuah lagu lama yang pernah didendangkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu yang mengingatkan kita tentang 5 perkara utama yang menjadi tunjang dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Rukun Islam bukan sekadar 5 perkara yang wajib buat umat Islam laksanakan, malah merupakan asas utama yang membentuk hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun persoalannya, adakah kita benar-benar mengenal Allah melalui ibadah yang kita laksanakan itu? Atau kita hanya sekadar tahu sahaja dan melaksanakannya tanpa penghayatan? Wish nampaknya. Gila dapat aku sampai. Weh, kau dah solat Zuhur belum? Belum lagi. Alah, lepas ni lah aku tengah syok tengok video ni. Dah masuk waktu ni. Tak baik tahu dengar-dengarkan solat. Yelah. Cepatnya. Kau solat lah. Solat lah. Apa tak solat pula? Weh, solat tu mencerminkan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita kenal Allah, kita tak akan rasa nak cepatkan masa dengannya. Oh, betul lah Kemal. Patutlah aku solat. Rasa kosong je. Tak khusyuk. Terima kasihlah Kemal tolong nasihatkan aku. Lain kali, aku akan betulkan semua solat aku. Ingat lu, solat bukan hanya dilihat pada cukupnya rukun dan pergerakan, tetapi pada sejauh mana hati kita benar-benar ingin dekat dengan Allah. Maka, jadikanlah solat saat paling istimewa seorang hamba berhubungan dengan penciptanya. Lapaknya. Panas lagi hari ni. Kering tengok aku. Sabarlah Fayat. Puasa bukan sekadar tahan lapar dan dahaga. Ia latihan untuk kita supaya kita sabar dan ingat pada Allah. Kenapa kita puasa, Ahmad? Sebab Allah nak latih kita jadi kuat. Bukan kuat pada tubuh je, tapi kuat pada hati. Bila kita boleh tahan lapar dan dahaga, maka kita belajar merasai kesusahan orang lain. Jadi puasa ni bukan sekadar tak makan dan minum lah. Ya, puasa juga tentang jaga lidah, jaga mata, jaga hati. Semua itu untuk dekatkan diri kita dengan Allah. Oh. Hakikatnya, puasa adalah satu bentuk latihan rohani yang mendidik manusia menjadi lebih sabar, jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang berpuasa dengan sebenar-benar penghayatan, maka jiwanya turut berhubung lebih dekat dengannya. Zakat ni kita bagi duit dekat orang susah je kan? Kiranya macam sedekah lah kan? Lebih daripada itu sebenarnya. Zakat tu kan wajib. Ia salah satu daripada rukun Islam. Oh, aku selalu fikir zakat tu adalah orang dewasa. Rupa-rupanya ia mengajar kita mengenal dan peduli maksud zakat. Zakat ni bukan sekadar tahu maksud sahaja. Ia tentang kesedaran bahawa dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Oh. Dalam setiap rezeki yang kita miliki, sebenarnya terdapat juga hak orang lain yang memerlukan. Apabila kita benar-benar memahami konsep zakat, maka ia membuatkan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, zakat bukan sekadar ibadah, tetapi ia adalah lambang keprihatinan kita sebagai umat Islam. Rukun Islam bukan sekadar amalan wajib yang dilaksanakan buat umat Islam. Malah, ia juga sebagai panduan hidup yang lengkap bagi membentuk insan yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri, mempertingkatkan amal ibadah dan memastikan setiap rukun Islam yang kita laksanakan benar-benar lahir daripada hati dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak tergoda dalam kalangan mereka yang hanya sekedar tahu, tetapi menjadi hamba yang benar-benar faham, taat dan dekat kepadanya.